amanah mewakili Pakatan Harapan, mewakili Kerajaan Perpaduan, bertanding hanya satu kursi. Inilah adat berunding. Oleh kerana kita dalam perpaduan, bincang punya bincang, oleh kata amanah ni bertanding satu kursi di Surabaya. Siapa nak jadi calonnya? Calon DUN ni, dia kena rapat dengan rakyat. Kita nak bertanding ni, masuk pilihan untuk menang. Bila kita tengok berapa orang yang dihantar calon itu, kita nampak yang boleh menang Ustaz Zulfikar. Sebab dia orang juga bajau laut, dia juga banyak saudara mara. Kita bertanding di sini dalam bentuk persaudaraan. Saya dengar juru kempen kita dah masuk hari kedua, tak ada maki hamun. Jangan kita peleceh calon-calon yang lain. Kita hanya penaikkan calon kita. Setuju atau tidak? InsyaAllah Zulfikar akan menjadi wakil rakyat yang memenuhi kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada semua.